Jadi burger lah kita. Beberapa rakaman video termasuk rakaman dashcam Tula di media sosial memaparkan satu insiden kemalangan membabitkan sebuah lori yang merempuh beberapa buah kenderaan. Kejadian dipercayai berlaku di Lebuh Raya Plus, berhampiran Simpang Renggam menghala ke Sedenak, Johor. Menerusi rakaman berkenaan, lori terbabit dilihat tiba-tiba hilang kawalan sebelum merempuh beberapa kenderaan di laluan tersebut. Setakat ini, punca sebenar kejadian masih belum diketahui dan tiada maklumat lanjut mengenai kecederaan atau kerusakan dilaporkan kerana masih belum ada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan mana-mana pihak berhubung kejadian. Oh, bonyok man. Ni kan langgar lori ni, confirm. Kan langgar lori dia ni. Langgar lori. Jadi burger lah kita.